Hai semua. So video diteruskan. Sebelum ni saya dah cerita berkaitan dengan low voltage MSB kan. Apa yang ada dalam dia? CT, current transformer. Apa lagi? ELR, EFR, OCR, metering device. And video terakhir saya bercerita berkaitan dengan ni MCCB. Macam mana nak tripkan MCCB, kita kena pasang apa dalam ni? Kita kena pasang shunt trip coil. Okay, shunt trip coil di dalam sini. So video kali ini saya akan buat demonstrasi. Saya akan tunjukkan apa itu shunt trip coil, apa yang dinamakan sebagai remote tripping, dan kenapa MCCB ini perlu dipasang shunt trip coil. Ya, apa fungsi shunt trip coil itu? Hari itu sudah cerita pemasangan dia kan. Nanti saya akan tunjukkan dengan demo sekali. Okey. Kenapa perlu dipasang shunt trip coil di dalam sini? Apa yang dinamakan sebagai remote tripping. Remote tripping. Kenapa? Adakah MCCB ini dia tidak dapat trip sendiri kah? Sehingga perlu dipasang remote tripping itu. Okey, kita kena tahu bahawa seperti MCB yang dijadikan sebagai main switch, MCCB dia boleh trip. Kalau MCB double pole ini, katakan anggaran dia 40 ampere kan. 40 ampere dia punya value, dia akan trip bila berlaku short circuit, dia akan trip bila berlaku overload. Bila akan berlaku trip, dia akan trip apabila pengaliran arus itu melebihi sekurang-kurangnya 2 kali ganda kadaran arus dia. Kalau ini 40 kan, 40. Dia kurang lebih 2 kali ganda. Sehingga maybe 80 ampere baru dia akan trip macam tu. Okay, dia tak akan lebih 40 terus trip, tidak. Kalau value dia 40, dia akan ambil masa. Dia akan mula panas, okay. Sama juga dengan MCCB. MCCB boleh trip. Contohnya yang ini nilai dia 100, ya. 100 ampere. Okey, 100 ampere. Kalau 2 kali ganda, berapa? 200. Kan? 2 kali ganda. So, kalau dia arus melebihi sehingga 200 ampere, barulah dia terus trip. Macam tu. Kalau arus itu sekadar 120, 115 macam tu, dia tak akan trip. Okey? Walaupun itu boleh dikategorikan sebagai overload. Ya. So kita kena maklum bahawa main switch ini fungsi peranan dia adalah untuk main switch membekalkan dan memutuskan bekalan utama ke dalam litar di dalam rumah. Itu fungsi dia. Jadi kalau kita di rumah kediaman biasanya akan ada kombinasi main switch ataupun isolator bersama dengan RCCB. Okay, RCCB ini peranan dia untuk memutuskan litar bila berlaku ketidakseimbangan. Saya sebut ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan pengaliran arus di dalam litar. Mungkin arus itu pergi ke bumi, mungkin arus itu pergi ke tempat lain. Jadi jumlah arus yang masuk dan yang balik semula tidak sama. RCCB akan bertindak memutuskan litar. Ini
berapa anggaran? Ada yang 30 mA, ada yang 100 mA, ada yang 200 mA, ada yang 300 mA. Berbeza-beza. Ada yang 10 mA pun ada. Oke? So, itu sensitivity dia untuk RCCB ini. Manakala MCB tadi, seperti yang saya sudah ceritakan, dia akan memutuskan bekalan elektrik apabila berlaku lita pintas. Kita kena sedia maklum bahawa lita pintas itu harus melonjak dengan kadaran yang terlalu tinggi dan fast trip coil di dalam ini akan terus memutuskan lita. Kalau bukan lita pintas, overload, dia akan ambil masa yang agak lama sedikit. Ya, itu yang saya dah terangkan tadi. So, ini di dalam lita kawalan, di dalam DB biasa. Okey, konvensional yang kita banyak digunakan, yang banyak kita pakai di rumah. Kalau pakai MCCB ini MCCB. Okey, kalau pakai MCCB, kalau berlaku arus bocor ke bumi, dia tak ada keupayaan boleh putuskan lita seperti RCCB. Jadi macam mana lah? Okey, kalau berlaku pengaliran arus overload, contoh di sini 100, kadaran ini 100 ampere sensitivity dia, MCCB ini. Kita nak apabila berlaku pengaliran arus, contoh kalau arus naik sehingga 120, contohlah 120, saya nak ni trip. Saya nak ni trip. So, bagaimana itu dibuat? Dari situlah, isu itulah timbulnya apa yang kita namakan sebagai remote tripping. Jadi, di dalam MSB, low voltage, ada dipasang CT, current transformer pada bus bar, live ataupun neutral satu kali untuk memantau pengaliran arus ini. Okey. Isyarat daripada current transformer tadi akan pergi ke mana? Pergi ke OCR, over current relay, pergi ke ELR, ke earth leakage relay, EFR, earth fault relay. Di situ dia pergi. ELR, EFR, OCR itu yang akan aktifkan sun trip coil yang akan dipasang. Nanti saya demo di sini. Sun trip coil itu akan bertindak apabila dia mengesan. Dia bekerja, contoh EAR, dia bekerja seperti RCCB lah. Apabila berlaku ketidakseimbangan arus, dia terus akan menghantar voltan ke shunt trip coil untuk tripkan MCCB. ELR, EFR itu kita boleh setkan sensitivity dia mengikut kehendak kita. Okey, mengikut calibration yang kita nak, mengikut standard yang kita nak. Kita nak lebih sensitif, kurang sensitif, terpulang kepada kita. Macam tu. So, itu fungsi sun trip coil. Alright, sekiranya ada antara anda di rumah tidak faham, nak clarification lagi, anda boleh komen di ruang di bawah. Komen, jangan malu-malu, dan subscribe. Okey? So, sekarang hari itu kosong. Saya akan gunakan, saya akan buka ni, saya akan buat demonstrasi, saya akan tunjukkan sun trip coil di dalam. Alright, so ini adalah modul ELR, okay, earth leakage relay. So, earth leakage relay ini disambung syarat bila tripping dia ambil daripada ini. Okay, ini adalah ZCT ya, ZCT. Kalau kita lihat
kita lihat bekalan yang keluar daripada MCCB, dia akan masuk ke empat kabel ini, red, yellow, blue, and black. Dia masuk ke ZCT dan pergi ke bus bar. Okay, bus bar untuk live ada 3 phase dan untuk neutral di sana. Alright, so output daripada ZCT akan pergi ke ni ELR. Kalau daripada MSB yang lepas seperti yang saya tunjukkan di screen sekarang, dia tidak menggunakan ZCT sebab itu adalah EFR. EFR dia ambil signal daripada CT ya, daripada CT current transformer. Modul EFR itu memproses isyarat dan berdasarkan setting yang dibuat, dia akan tripkan MCCB apabila berlakunya kebocoran ataupun ketidakseimbangan arus berdasarkan setting yang dibuat. So itu cara dia beroperasi. Jadi kalau kita track ini, kita tengok ELR ini, dia akan pergi, ada kabel dia, kita tengok dia di sini. Ini dia. Ini kabel ini masuk ke dalam nih. Di dalam ini ada apa? Di dalam ini ada sun trip coil. Nanti saya akan buka. So sebelum saya buka ini, saya demokan proses tripping. Oke, saya tunjukkan. Saya tekan butang reset ini di sini, tes ini, dan kita lihat MCCB akan trip. Kita lihat 1, 2, 3. Boleh nampak? Saya tekan ini MCCB trip. Oke, MCCB trip. So itu fungsi ELR. Jadi, sekarang saya akan buka ini, kita tengok modul apa yang dinamakan sebagai sun trip coil. Oke, so kita boleh lihat. Ini dia MX ini. Ini adalah dia seperti relay ya. Geganti. Oke, kita boleh keluarkan dia. Kita boleh keluarkan, saya boleh keluarkan, cungkilkan dia keluar. Keluar. Itu dia. Saya keluarkan. Alright. Oke, keluarkan. Ini dia. Dia kalau kita lihat binaan dalaman MCCB ini, let's say saya on kan. Saya on. So sekarang on. Alright, so sekarang saya akan tunjukkan demo. Macam mana sun trip coil ini beroperasi. Ini sepatutnya berada di dalam ni. Kita boleh lihat tadi saya sudah on kan balik ini. Sekarang saya nak tripkan ini. Macam mana trip? Saya tekan ini. 1, 2, 3, tekan. Nampak? Tekan ini dia akan trip. Jadi kalau saya on kan semula, on. Katakan coil ini berada di dalam tu. Saya tekan tes di sini, kita boleh lihat saya kira 1, 2, 3, Anda tengok ni, tengok ni. 1, 2, 3, saya tekan tes. Nampak tak? Dia menolak. Dia menolak. Apabila saya tekan tes itu, gegolong dalam ini akan menghasilkan aruhan elektromagnet seperti relay dan menolak nih. Menolak dan ini akan turun. Macam tu. So ini dia.
Ini dia MX ini, MX ataupun sun trip coil ini, okey, yang berperanan untuk memutuskan ataupun tripkan bekaran elektrik dengan riliskan MCCB punya tombol di sini. So itu peranan dia sun trip coil ini. So apabila kita tekan ke bawah, okey. Kalau kita lihat ini, sekarang dia tengah trip kan. So what we do, usually kita resetkan MCCB, kita tarik ke bawah. So apabila kita tarik ke bawah, mekanisme tolakan itu akan menyebabkan ini pun akan turun sekali. Tengok, 1, 2, 3. Kita tolak bawah. Okay, saya tolak dan dia balik ke asal. Right? So bila kita on macam ini, kita test, katakan berlaku ketidakseimbangan 1, 2, 3. Tengok sun trip coil. Macam tu. Ini akan release. Alright. So ini akan trip lah. Okay, di sini akan trip. Saya tekan 1, 2, 3, trip macam tu. So itu cara dia. So ELR ini, anggapkan ELR ini seperti EFR, seperti OCR. Okay. So itu cara dia kita nak tripkan MCCB. Okay. Sebab apa? Pada awal video saya katakan tadi, DB seperti ini dia tidak ada RCCB. Dia tak ada RCCB. Dan kadaran MCCB ini, contohnya ini 60 ampere. Yang ini tadi yang besar ini 100 ampere. Kalau kita nak tunggu sehingga dia trip, okay, dia ambil masa yang lama dan mungkin peralatan kita rosak. So dengan menggunakan OCR, EFR, apalagi ELR ini, kita boleh memutuskan bekaran secara jarak jauh. Sebab itu dinamakan remote tripping mechanism. Remote tripping. Alright. So ini dia. Kalau kita nak beli, kamu nak beli, kalau rosak, dia boleh rosak, boleh dibeli, ya. Ada dijual di pasaran. Okay. Pastikan kita beli bersesuaian dengan model MCCB lah. Jangan salah beli, nanti tidak cun. Okay, tidak dapat digunakan. So basically itu cara sun trip coil beroperasi. Okay, jelas. So harap video ini dapat membantu anda. Mungkin anda bekerja, anda nak membeli parts, anda nak buat troubleshooting, anda baru berjinak-jinak dengan low voltage punya MSB kan. Harap video ini membantu anda. Dan satu saja peringatan, pengetahuan Kanada keselamatan elektrik ini perlu diutamakan. Macam saya buat video, saya tak pakai glove dan sebagainya, tapi saya faham, saya tahu what I can and I cannot do. Ya, so jaga keselamatan. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.